Welcome to DJ R18 Project by Wong Bebas Project. Perform di Suro Channel and Agung ZW Official. Support by Alpha R Audio. Hai gang, Assalamualaikum. Welcome to my channel RRMB. Ya, semoga kalian semua sihat semuanya. Amin ya rabbal alamin. So sambil santai-santai nak balik order ni, dah ada kat belakang zone test 368G ni. Eloklah kita sembang pasal zone test sikit. Sembang pasal zone test sajalah kan. Okay, by the way ni yang depan ni zone test kawan aku ni, si Hafiz, orang panggil Api Kota. Dah pakai, dah lama dah pakai ni, hampir 1 tahun dah lah zone test 368G V1. Ada jugalah, ada cerita sedikit sebanyak kelebihan dan kekurangan zone test ni kan. Tu pun mengikut apa yang dia beritahu kat aku lah kan. Jadi sebenarnya duduk belakang dia ni bolehlah kita sembang-sembang sikit pun, boleh lah cerita kelebihan dan kekurangan dia. Okey. Apa yang dia beritahu bolehlah aku share semua sekali kat korang semua ya. Nak cerita kelebihan dululah. Okey. Kan baru kita teruja sikit kan bila cerita kelebihannya tu. Okey. First, yang pertama aku nak kelebihan dia tu, aku dia torque dia lah, apa yang aku tahu lah, torque dan horsepower dia tu tinggi. Dia lebih kurang torque dia 40 horsepower. Dengan main dia punya horsepower 40 horsepower pula aku. Okey, torque dia tu lebih kurang 40 Nm, Newton meter torque. Horsepower dia lebih kurang 38 horsepower. Tinggi lah tu kan. Kalau nak banding dengan 350 lain, tak boleh dapat dengan tu. Kalau kita ikut zone test ni model dia banyak model zone test ni. Dia ada 350G, 350E. Dia yang ni 368. Yang baru ni memang keluar 368G dah, 368E, 368D. Yang tu yang versi maxi skuter punya. Yang ni yang jenis adventure. Okey. Dah kita tahu horsepower dia tinggi kan. Tapi yang bestnya tu top speed dia tu dengan main-main lah zone test ni Mengikut apa yang budak Hafiz cakap ni, top speed dia tu pernah capai sampai 150. Tapi aku tengok yang siapa buat review test apa ni, Rahizal ke apa, yang review tu yang dia pergi Penang tu, dia dapat 36 lebih tu, 368 ni ke berapa. Tu tengok dia pergi tu, syok tu. Aku pernah test lah zone test ni, pernah cuba, pernah bawa sekali. Memang tok dia memang berdesuk beb. Tak boleh cakap lah. Tu pasal horsepower lah. Horsepower tok tinggi. Okey. Kedua kita tengok kelebihan dia tu, tangki minyak. Tangki minyak 17 liter. Besar tu.
kalau 17 liter punya tangki ni, kalau kita nak sangat berguna lah, kita nak long travel kan, long ride, kurang berhenti, kurang isi minyak kan. Jadi kita pun orang kata sedap lah, asyik memulai atas highway, memulai kan. Sampai tak mau berhenti lah kita. Ni kurang-kurang ni kalau kita daripada Alustang ke KL ni kurang-kurang kat Ipoh baru tak berhenti kot. Pasal nak lah 300 km. Wong Bebas Project perform di Surah Channel. Kalau kita ulang alik kerja pun, budak Hafiz ni kata boleh lebih kurang seminggu lebih tak boleh tahan full tank dia tu. Oh, ada member ladies bikers. Tidak ladies bikers ni pun sebelah pula. Ni rabbit ke Pikachu balik. Oh, bila nak beli ni. Dia beli jenis biji kosong lah dah hari ni. Dengan insyaAllah ada model kita boleh sambang tu. Bunyi dia tu song merancang. Depan sekejap dia dekat 8 dia gila tu. Geram tengok. Bila lah nak boleh dapat. Okey, balik cerita tadi. Apa tadi? Oh, tangki minyak. Tangki minyak dia tu lebih kurang. Budak api kata seminggu boleh tahan. Udah alik kerja dia lebih kurang dalam pergi balik dalam lebih kurang kata 40 km juga ya. Lebih kurang tu lah 40 km tu kan. Okey, tu dah segap daripada segi tangki minyak. Satu lagi nombor 3, mestilah rupa parah dia, bentuk dia kan, design dia memang cun lawa. Ada orang kata apa, Gundam lebih kurang lah cun tu lawa. Macam kalau kita tengok kat depan ni macam Honda XADV. Memang cun. Dia kira kita tengok kat tepi dia, kat depan dia, kat belah belakang dia pun cun. Oh tu nampak. Lama jontes. Bila aku beli aku tak tahu kan, 30,000 kena ada adik. Siap. Tu daripada serupa segi dia memang cun lah. Yang ni yang Hafiz naik ni dia yang versi tinggi tau, bukan versi yang rendah tu. Sebab dia pun tinggi, sebab dia ambil versi tinggi. Tapi tak, yang versi rendah tu aku tak bisa bawa lagi lah. Yang ni aku betul bawa. Okey, sedap juga kan. Okey, itu daripada segi rupa bentuk dia. Ni kalau sampai pandai make up memang cun ni motor ni. Itulah apa sebab siapa yang nak beli kan. Tunggu apa. Okey, yang keempat, angin kuat lah. Okey, yang keempat rasanya dia ni banyak jajan, aksesori dia banyak, pemain dia pun banyak. Dia kalau kita tengok belah Thailand tu top motor ni, makna kata spare part dia punya jajan, dia punya aksesori dia cukup banyak. Dia tak macam yang motor yang satu lagi tu. Satu lagi 400 juga, tapi orang kata hak tu aksesori payah sikit lah. Lebih baik zone test kalau aku daripada segi aksesori tu ambil zone test apa.
kan, dalam Shopee berlambak lah dia punya barang kan. Aku rasa 4 tu ikut dulu kot, sebab kalau panjang-panjang nanti kacau juga kan. Rasanya macam tu. Ada lagi 5, ada satu lagi 5 lupa lah. Tak apa, takat lah ni kita tengok contoh 4 tu dulu. Dan okey, tu tadi Amin tu dia kalih dia punya tu. Bila aku punya kamera, bila angin kuat dia terkalih sendiri. Lepas tu aku nak kena kalih balik tu. Oh, Amin kuat cewek ni kan. Okey, rasanya 4 tu kot yang aku boleh sembang ni. InsyaAllah lah lagi kalau boleh nanti kita tengok pada kekurangan dia kan. Ada benda tetap ada keburukan dia, kekurangan dia. Tu dia sudah potong dah. Benda dia ni tetap ada keburukan, kekurangan dia. Dia ada kelebihan, dia mesti ada kekurangan. Cumanya kalau kita tengok dia kelebihan, ada yang aku sebut jadi kelebihannya yang tu lah kan. Satu lagi yang kelima, dia punya boost, ruang tempat simpan beg, tempat simpan barang tu bawah kursi tu cukup luas nampak dia cukup luas kalau nak simpan barang apa semua. Dan tu kita kata kalau pergi jalan jauh puas hati lah. Apa lagi yang kita nak daripada sebuah motor yang harga macam tu, harga 10,000 ke bawah, banyak jajan, bentuk cantik, laju kan. Jadi aku rasa kalau bagi aku lah, rasa puas hati lah motor ni kan. Kita tak salah tengok lah motor Cina ke, motor Jepun ke kan. Dia harga dia tu berbaloi. Kalau kita beli dengan harga bawah 30,000 tu memang cukup berbaloi lah. Welcome to DJ R12 Project by Wong Bebas Project, perform di Surah Channel Tengok and kita nak liga dia pun sakit tau. Support Laju by Alpha R Audio and ZW Audio Mantap. ni kalau tak dah 1.3 dah ni. Nampak jangan duk ingat pelan-pelan ni pun 1.3 ni. Dia tak mau laju. Kalau dia pulas minyak habis aku tak ni. Dia 1.5 berarti. Okey, itulah sedikit sebanyak lah yang dapat aku cerita kat hamba, kat kalian semua. Sajalah sambil ride kita balik kerja ni, kita test kamera kan. Adalah benda yang kita nak cerita sikit kan. Kalau tidak asyik kosong saja bunyi angin, dengar pun tak cuak juga. Okey, jadi setakat itulah. Mungkin selepas ni aku nak cerita pasal keburukan dia agak lah. Okey, jadi sekian, terima kasih sahabat-sahabat semua. Ciao dulu. Terima kasih.
Kalau rajin nak subscribe, subscribe lah kan. Nak komen ke, subscribe ke apa ke, maaf lah kita ni tak pandai cakap kan. Setakat apa yang kita boleh share, kita share je lah. Assalamualaikum.